Hari tu, waktu nak tahun baru tu kan, aku dengan wife aku buat keputusan last minute tau. Malam tu kita orang nak bercuti, tak kira juga sebab kerja tak berhenti. So kita orang nak pergi Tawau, naik flight. Beli malam tu, terbang esok pagi. Aku, wife aku, mak aku, Mayam, Muhammad. So bila sampai dekat airport tu, ya Allah, Muhammad punya muka, dia boleh menjerit kesukaan tau. Priceless sangat. So Mayam dengan wife aku, mak aku dengan Muhammad, kita orang ambil satu row yang kat belakang. So dekat dengan toilet, dekat dengan tangga. Tengok Muhammad tu. Dia pun dia tak bercakap kan, tapi daripada muka dia tu, dia punya expression tu, ya Allah, happy-nya lah. Muhammad. Kau bayangkan waktu kami sampai airport tu, dia dah happy dah. Dia risau ni nak terbang ke atau just nak pergi airport je. Lama tak kita orang berjalan kan. Lepas tahu dia autism tu, COVID. Lepas tu ialah kita orang pun bukan nak boleh berjalan sepanjang masa kan. So bila dia tahu yang kami keluar daripada gate tu nak menuju ke kapal terbang tu, dia punya menjerit, ya Allah, menjerit yang happy tu. Kalau dia pandai bercakap, apa dah dia cakap kan. Tapi daripada expression muka dia pun dah cukup dah. Kita orang ambil flight pukul 6.20 pagi. Kita orang kat Tawau kira 3 hari lah. Hari sampai, esoknya, lusanya balik dah. Sekejap je. Boleh pula dia mengikut arahan kan, kalau benda yang dia suka tu. Cantiknya awan kapet. Muhammad, cakap lah nak. Bagi tahu apa yang dalam hati tu. Cakap guna lidah. Aku faham, aku yakin semua ada kat kepala dia. Cumanya Allah tak bolehkan lagi, Allah tak izinkan lagi dia untuk bercakap ya. Doakanlah kawan-kawan Tengok muka dia tu, senyuman dia tu, ya Allah. Ni time ni aku bawa mak aku pergi toilet. Dekat je, wife aku ambil gambar. Behave-nya budak ni. Sampai je, mak aku dengan si Mayam tidur lah sebuah kereta Beza. Terus makan nasi kuning. Ni bawah hotel kami tu ada kedai bandel. Tapi kedai bandel yang bagus kualiti dia. Tapi harga murah, macam RM10. RM15. Seronok lah. Wife aku dengan mak aku cuci mata. Ni Mayam dengan Muhammad main lari-lari. Aku sukalah Tawau. Honestly, suka gila. Tak tahu time ni, ya Allah. Aku rasa bercuti kot, tapi kerja, ya Allah. Nak juga klien ni mengejar aku sampai ke Tawau. Ni kita orang makan dekat mi tarik tu. Kita orang ambil meja kat ujung sekali. Tengok cara Muhammad makan tu. Aku dah siap cakap awal-awal kat pelayan macam kedai tu, sorry anak saya ni autism, tak apa. Dia ludah balik. Faham, ada yang cakap mungkin kenapa tak ajar. Dah ajar bang. Cumanya diorang ni bukan boleh ajar sekali. Bukan boleh terus mengikut apa yang kita nak. Bayangkanlah makan pun kita kena pergi hantar terapi. Ni dia dah makan ni okey lah ni. Kalau tak makan lagi lah teruk. Bombastic side eye.
Tengok apa tu Muhammad? Yang penting dia makan. Dia suka benda-benda pedas tau. Sebab yang pedas tu mungkin dia punya sensory issue kat lidah tu kot. Bayangkanlah dia boleh minum buih, sabun mandi, yang benda-benda strong flavor semua tu kan. Hapik tu dia boleh masuk dalam mulut. Kita orang sembunyi lah, tapi kadang-kadang dia pandai mencari tau. Kadang-kadang kita terguna, lupa nak letak balik time tu lah. Perfume dia sembuh kat mulut dia. Shield Tox tu, aduh tengok cara dia makan, dia ludah balik. Dia ambil flavor je. Arahan lah tu. Apa dia nak tu? Air. Dia main lagi dah. Dia ludah balik. Macam tu lah. Ni kita orang berjalan lah kat bawah hotel tu, membeli macam-macam lah. Dia tak ada plan kan. Dengan budak-budak dan mak saya sekali ni, kita orang tak adalah plan. Okey, naiklah Muhammad. Naik. Tu turun kat bawah jap. Muka tengah stres sebab tengah buat kerja. Turun bawah kejap. Nasi kuning adalah wajib sedap. Ni dekat airport, sembayang jap, sembayang duduk kat kursi. So ini kita orang punya balik lah. Malam hari ketiga tu memang best, memang happy, memang nak pergi lagi lah. Dulu pergi Tawau road trip, tapi dah beranak-ranak ni kita orang nak pergi short punya period je, naik flight lah. Itulah dia mak aku dia serik naik kapal, tapi dalam hati nak lagi tu. Aku tanya tadi nak lagi tak, dia macam senyum je. Balik aku duduk dalam ayam, wife aku dah Muhammad penuh pula. Bye.